Soalan 3. Alright, murid-murid, seorang perancang bandar ingin menghias sebuah taman rekreasi dengan membina beberapa barisan pasu bunga seperti yang ditunjukkan di rajah 2. Barisan pertama mempunyai 5 pasu. Okey, barisan kedua yang ditunjukkan, barisan kedua mempunyai 8 pasu, barisan ketiga mempunyai 11 dan bilangan pasu bagi barisan seterusnya bertambah secara seragam. Okey, dia bertambah secara seragam. So, kita sebenarnya dah tahu. Kalau bertambah secara seragam ke berkurang secara seragam ke, itu adalah arithmetic progression. Okey, so apa-apa pun cikgu label dulu. Okey, highlight. Okey, 5, 8 dan 11. Okay, we have to form the sequence. Okay, sequence of the number of pasu. Okay, macam mana? Okay, so kita nak tahu find the number of pot in the n row. Okay, Tn lah. Kita nak cari the number of pot untuk Tn. So, this is your sequence. So, from the sequence, take out your A, take out your D. Okay, sebab arithmetic progression. Okay, jom kita check betul tak arithmetic. So, find D. Okay. So, dia punya D1 and D2 is equal. Equal. So, kalau kita R pula, R1 dan R2 tak sama. Jadi, confirm kita guna D. So, our A tak boleh guna, is not equal. So, this is arithmetic progression. So, A, 5. And our D is 8 minus 5, kita dapat 3. And then, we have to find Tn. Alright. This is the formula. And then, substitute all the A and D in the formula. Okay. So, kita dapatlah the number of pots in the n row. Simplify. Dapat jawapan. Okay. Zaz. Kita lihat soalan soalan B. Okay. If the total number of pots does not exceed 1500, what is the maximum number of rows that can be arranged? Okay, so kalau lah nak total number, jumlah pasu tidak melebihi 1500. Kalau dia kata jumlah, we have to use Sn. Okay, Sn. Kalau does not exceed, tidak melebihi, mesti less than or equal. So, kita dah dapat maklumat ni. Okay, substitute the formula of Sn. So, kita dah ada A, kita dah ada D, substitute. Okay, simplify in the bracket. And then, cikgu 2 ni cikgu bawa ke kanan, darab 1500 dah jadi 3000. Jadi ini adalah hasil dalam bracket. Simplify lagi. So multiply n untuk setiap term di dalam bracket. Alright, kita dah dapat n square, n the number. Okay, kita susun in term of general form. Okay, tak boleh simplify and make sure your A is positive. So kita boleh faktor tak boleh. Jadi kita, sebab apa faktor tak boleh? Bila kita masukkan dalam kalkulator tak dapat nilai nombor bulat atau pecahan. Jadi kita harus guna the formula. So masukkan A, B, C and then kita akan dapat value of n 30.48 dengan negatif 32.81. Okay. Sure, negatif kita ignore sebab mana ada number dalam negatif. So, kita dapat n kita 30.48. Tapi mana boleh pasu dalam perpuluhan. So, kalau dia kata less than or equal, cikgu nak terangkan apakah nombor yang kita perlu pilih. 30 atau 31. Cikgu buat number line. Okay, so 30.48. Okay, dalam berada di between 30 and 31. So nilai ni adalah mesti less than ke sana. So, apabila kita bergerak ke kiri, apakah nombor yang pertama yang kita jumpa? 30. So, jawapannya adalah 30.